yang Bos Ijan selalu bagi tahu untuk kita faham apa yang kita beli supaya kita ni pandai jaga. Sebab ada juga orang beli sofa 2,000 lebih tapi mindset jati dia hantar gini. Babaklah. Ini kerusi, bukan tempat pijak kaki. Okey, ni kita tengok kantong. Ni normal geng untuk sofa murah, ni normal. Macam tadi yang kita tengok board, okey? Yang tadi board. Yang ini kantong pula. Lepas tu kalau yang baik belakang ni ada span. Ini kan kosong. Untuk apa? Jimat. Kalau diletak span, dah lain. Walaupun span murah, ini cerita dia. Sebab tu yang Boy Jan terapkan dari dulu, bila beli barang murah jangan expectation tinggi, tapi mintalah tips daripada penjual untuk jaga macam mana. So supaya kita boleh pakai lebih long. Okey. Tada! Ni kan span receh yang Boy Jan baru cerita tadi. Guling-guling. Tengok. Ni kan span receh, tengok ni. Apa ini? Apa tu? Apa ini? Ni apa? Apa ini? Ni ada tali untuk tarik tu lah. Okey, nampak tak? Nampak tak, geng? Ni salah satu yang Boy Jan tunjuk. Tali tu untuk menahan. Oh, ada poket dekat sini. Ha? Ada poket. Poket tiaw, nampak? Macam mana ni? Mana ada poket tiaw, poket tiaw. Tengok. Ni ada kayu. Kenapa tak ada kayu ni, Boy Jan? Alah, ni Boy Jan baru buang ni. Banyaklah kau. Kita skopel dalam live Tengok ni, Boy Jan tak ada buang pun. Kayu mana? Tengok. Ada kayu. Tadi span selit sini. Okey, span selit sini. Bila tak ada kayu, apa yang kita buat? Selit je lah. Selit je lah. Betul? Ni tak ada kayu. So, kadang-kadang, kenapa tak ada kayu? Malas. Nak pasang tu malas. Alah, dah sian tengah. Dah pasang-pasang. Loh, kayu di. Tak ono. Apa? Nak gini. Kerusi Acik trade-in. Ni kerusi Acik trade-in. Oh, tak sampai. Alah, tak payahlah. Buatkan kantong ni, selitkan. Deng deng deng. Selitkan deng deng. Bukan orang nampak pun. Yang penting jual. Tutup balik. Ini kita buka, Boy Jan pun tak tahu, tak ada rangka, tak ada apa. Tapi ini the real. Yang ini apa ni? Nanti Boy Jan bagi tahu. Tengok ni. Selit. Okey. Tengok jap depan. Ada pentas